Pernah tak dengar penyakit usus dalam organisasi? USUS. You suggest, you suffer. Salam geng. Untuk cara di sini. Dalam mesyuarat, kita kadang-kadang perhatikan ada orang yang suka bagi pandangan. Okey, dan pandangan-pandangan ini sebenarnya sangat bagus untuk organisasi. Tetapi kerap juga berlaku dalam organisasi bila orang tu sedang mencadangkan, orang lain akan memotongnya. Adalah pula yang terus kata rasa-rasa tak sesuai lah, tak praktikal lah, tak boleh buat lah. Perkara ini tidak dibincangkan secara mendalam dan kadang-kadang orang buat tak tahu saja. Lama kelamaan kita boleh lihat apa yang berlaku pada orang ni. Dia akan sampai satu masa dia rasa setiap kali dia mencadangkan orang tak suka, dia akan rasa tidak dihargai. Dan akhirnya sampai satu titik di mana bila orang minta cadangan, dia tidak akan lagi bagi cadangan. Inilah penyakit usus yang kritikal dalam organisasi. Baik. Jadi untuk cara nak cadangkan, bagaimanakah kaedah untuk mengatasi isu ini? Yang bagi Tok Cara amat merugikan. Kita ada ramai ahli pasukan, tetapi yang fikir seorang saja. Jadi amat merugikan organisasi, amat merugikan apa sahaja yang matlamat yang kita cuba jayakan. Baik ya. Dalam menghadapi masalah usus ni, peranan yang paling utama cadangan Tok Cara adalah perlu diambil oleh ketua ataupun sesiapa saja yang mengetuai sesuatu projek ke ataupun organisasi. Jadi dia kena ambil maklum mengenai penyakit usus ini. Boleh detect lah dalam mesyuarat. Kalau kita minta cadangan itu, kita tengok adakah banyak terima cadangan ataupun semua orang menggelengkan kepala menyatakan tidak ada sebarang cadangan. Itu tanda sesuatu yang sudahlah pasti negatif yang perlu kita sedari ya. Jadi kita kena bangkitkan mood untuk semua orang memberikan cadangan. Jadi dengan kaedah apa? Dengan kaedah menghargai segala jenis cadangan-cadangan yang diberikan. Tidak ada langsung cadangan yang dinamakan sebagai cadangan bodoh, tidak ada. Semua perkara yang dicadangkan, kita akan terima idea tersebut dahulu. Jangan dikritis. Sebab kita nak mencadangkan. Sebab itu kita gunakan kaedah brainstorming. Brainstorming maksudnya idea yang sangat banyak tanpa perlu dinilai dulu. Kemudian, bila dah terima semua pendapat-pendapat ini, barulah kita cuba fahami dari sudut pandang orang yang mencadangkan. Bukan pandang dari sudut kita ya. Fahami dari sudut pandangan orang yang mencadangkan. Sebab kita pastilah berbeza-berbeza sudut pandang berdasarkan kepada pemahaman, berdasarkan kepada mungkin attitude, skill dan knowledge yang kita ada, mungkin apa lagi kita punya world view kita pastilah berbeza dengan orang lain. Jadi kita kena pastikan orang yang mencadangkan dulu, kita kena faham apakah world view ataupun view yang mereka nak sampaikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, barulah nanti kita boleh bersama-sama untuk dapatkan penilaian bersama mengenai idea tersebut. Dan mungkin idea pada ketika itu mungkin tidak sesuai, tapi mungkin boleh dimanfaatkan pada masa hadapan. Ini sangat penting kepada seorang ketua untuk pastikan setiap idea-idea yang dilontarkan dapat diterima dengan baik. Tak semestinya diimplementasi, tapi diterima dengan baik. Baik, jadi itu sahaja cadangan cara untuk pada kali ini. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Alright, jumpa lagi di video-video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.